Okay guys, pasang badan bersama Ikin Mendoza. Okay, hari ni Ikin, saya nak tanya awak punya outfit daripada atas sampai ke bawah. Atas sampai bawah? Tudung sekali lah. Alright, tudung mak kasih, baju mak kasih, seluar adalah Secret Admirer. Kasut, bukan kasut, sorry, sandal ni kat rumah. Okay, daripada mana ni? Daripada mana? Daripada Scott Charity Shop. Tahu tak? Kat mana? Scott Charity Shop. Nama pendek dia SAS lah. Kita panggil SAS, okay? SAS tu dekat dengan Maiden tau, which is depan Maiden straight je jumpa E-Bundle. E-Bundle bertentangan dengan dia Scott Charity Shop. Ni. Oh, kita dah sampai Scott Charity Shop. Betul-betul dah sampai. So, apa lagi? Ada apa ini kat Scott Charity Shop? Kemah-kemah semua ni. Okay, dekat Scott Charity Shop sekarang kita ada jualan lelong. Tapi boleh tak nak tahu seluar ni dekat mana? Sini lah. Sini juga kan? Okay. So, Scott Charity Shop sekarang ni ada jual lelong. Untuk pengetahuan korang, 4 helai RM10 tau. So, for those yang nak cari baju t-shirt biasa, bawa jalan-jalan biasa, seluar, kargo. Kargo ni jenis apa ni, Dam? Kargo jenis apa, Dam? Bootcut. Betul. Kargo jenis bootcut semua ada dekat Scott Charity Shop. Which is sekarang kita jual berapa? Harga dia, Dam? Macam mana saya tak tahu Oh, tak tahu? Tak masuk lagi lah? Masuk lagi. Oh, ni beli before this eh? Ya. Okay, sekarang ni Scott Charity Shop buat jualan lelong 4 helai RM10. Betul. Beli lagi. Nak beli? Sabar dulu. Okay. So, for those yang nak beli sambil menyumbang, boleh datang ke Scott Charity Shop. Sebab apa, Dam? Sebab kita ada lelong besar-besaran. Betul. So, jangan lupa membeli sambil menyumbang di Scott Charity Shop. Bye. Jumpa lagi di next Pasang Badan.